Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Zaila Nur binti Hamidan, merupakan guru mata pelajaran vokasional, catering dan penyajian. Hari ini saya akan membentangkan inovasi pendidikan ciptaan saya berbentuk kit pembelajaran yang direka khas untuk mata pelajaran MPV Catering dan Penyajian yang diberi nama Chef X. Sebagai pengenalan, MPV Catering dan Penyajian adalah mata pelajaran yang ditawarkan semasa murid berada di tingkatan 4 dan akan meneruskan pembelajaran di tingkatan 5. Cabaran utama timbul dalam kertas 1, bahagian B. Di sini murid perlu menguasai pelbagai konteks. Yang pertama, mengingat resepi yang telah dipelajari. Yang kedua, menghafal langkah kerja amali. Ketiga, melakukan pengiraan kos dan juga memahami prinsip memasak serta hasil akhir produk. Justru fokus utama penghasilan buku Chef X adalah untuk merapatkan jurang antara amali masakan di dapur dengan teori bertulis di dalam Dewan Peperiksaan. Kumpulan sasaran adalah kepada 11 orang murid di tingkatan 5 dan 11 orang murid tingkatan 4 MPV Catering dan Penyajian. Isu dan permasalahan. Kenapa Chef X ini diperlukan? Terdapat 3 isu utama yang dikesan. Pertama, masalah hilang ingatan. Murid sering lupa langkah kerja dan bahan memasak yang dipelajari di tingkatan 4 apabila mereka melangkah ke tingkatan 5. Yang kedua, fobia pengiraan. Ini paling kritikal. Murid gagal menguasai format pengiraan kos bahan, kos upah, kos sampingan serta gagal mencari jumlah keuntungan dan hasil jualan dengan tepat. Yang ketiga, dokumentasi tidak teratur. Nota dan resepi murid sering hilang dan tidak tersusun mengikut jenis masakan. Objektif inovasi. Bagi mengatasi isu yang telah dinyatakan tadi, Chef X direka khusus dengan 3 objektif utama. Objektif pertama, menguasai resepi dan langkah kerja. Saya mahu membantu murid mengingati prosedur kerja secara visual dan teratur dalam minda murid. Objektif kedua, meningkatkan kemahiran pengiraan. Saya tidak mahu pengiraan kos hanya dibuat semasa ujian. Dengan Chef X, ia menjadi rutin wajib setiap kali selesai amali, menjadikan mereka cekap dan pantas dalam pengiraan. Dan objektif ketiga, rujukan sentral iaitu One Stop Center. Chef X ni juga bertindak sebagai One Stop Center. Murid tak perlu lagi tercari-cari nota lain tentang amali masakan kerana segalanya ada di sini. Lengkap dari tingkatan 4 sehinggalah ke peringkat SPM. Konsep inovasi, apakah maksud di sebalik nama Chef X? Huruf X mewakili 3 elemen iaitu experience, pengalaman. Murid belajar melalui pengalaman amali dan direkodkan terus. Expert, pakar, melahirkan murid yang pakar dalam pengiraan kos dan juga resepi standard. Explorers, peneroka, menggalakkan murid meneroka prinsip masakan dan menyelesaikan masalah berunsur kebat. Apa itu Chef X? Secara fizikalnya, Chef X merupakan sebuah buku log hybrid, gabungan resepi, latihan pengiraan kos dan juga refleksi. Ia mempunyai 3 zon utama iaitu zon resepi, terdapat senarai bahan dan kuantiti yang jelas. Zon pengiraan kos pula disediakan template siap sedia untuk mengira kos bahan, kos upah, sampingan dan juga jualan. Zon refleksi, ruang untuk analisis prinsip memasak dan juga menilai hasil produk. Seterusnya adalah kos penghasilan. Inovasi ini sangat mampu milik. Kos penghasilan seunit buku setebal 32 muka surat ini hanyalah bernilai RM4.50. Ini menjadikannya sangat praktikal untuk digunakan oleh semua pelajar catering. Okey, bukti penggunaan. Bagaimana Chef X berfungsi secara praktikal? Lihat video ini. Pertama, pelajar akan masukkan senarai bahan bagi resepi amali tersebut. Kemudian mereka akan masukkan berat dan harga bagi setiap barangan. Langkah seterusnya, murid perlu mencari kos bahan. Di sini Chef X memastikan murid wajib memasukkan format jalan kira yang betul. Kemudian murid akan menyelesaikan kos sampingan. Chef X juga akan mengingatkan murid bahawa kos sampingan mesti terdiri daripada kos gas, air dan elektrik. Selepas itu, murid menjumlahkan semua untuk mengira kos projek. Akhir sekali, murid mencari nilai keuntungan dan menentukan hasil akhir jualan. Semuanya dilakukan secara tertib dan teratur. Okey, slide seterusnya adalah dapatan kajian. Keberkesanan Chef X terbukti melalui data. Sila lihat graf ini. Bar merah menunjukkan markah ujian 1 iaitu sebelum penggunaan Chef X, manakala bar kuning adalah ujian kedua selepas penggunaan Chef X. Peningkatan markah pengiraan kos adalah sangat ketara, di mana hampir kesemua pelajar berjaya mencapai markah penuh atau tinggi pada ujian 2 berbanding ujian 1. Hari ini saya ingin memberikan pendapat saya tentang buku Chef X ni. Jadi apa yang kita nampak dekat sini, ada dia punya resepi dia, ada dia punya cara kiraan dia, kiraan kos dia dan juga langkah kerja. Bagi saya buku ini sangat bagus kerana
jika kita membuat latihan amali ni apa semua dekat dalam kertas kaca yang biasa, berkemungkinan murid akan menghilangkannya jika murid tidak meletakkannya di satu tempat. Jadi bagi saya ianya lebih mudah kerana semuanya ada di dalam satu buku ini sahaja. So murid hanya bawa buku ini untuk diorang study tentang apa resepi amali yang kita buat. Buku ni dapat membantu murid-murid catering dalam tajuk kos. Kos pada kami sangat susah. Jadi Cikgu Zaila menghasilkan buku ni. Jadi bagi kami senang sebab dalam satu buku ni semua dah siap semua resepi yang kita belajar, yang kita orang buat amali. So dalam buku ni ada contoh kitiau. So daripada sini ada bahan. Bahan semua dah ikut dia punya kiraan, kuantiti. So kita kira bila kita buat hari-hari, kita akan lebih mahir dan pada peperiksaan kita tidak akan kekok untuk membuat latihan ini. Seterusnya adalah impak dan keberkesanan. Secara keseluruhan, impak inovasi ini boleh dilihat dalam 2 jangka masa. Bagi jangka masa pendek, murid kini dapat menyiapkan tugasan pengiraan dengan cepat dan tepat. Bagi jangka masa panjang pula, murid dapat menyelesaikan pengiraan kos dengan tepat dan mengurangkan ralat kecuaian apabila telah menghafal formula pengiraan kos. Dan insya-Allah dengan Chef X membantu murid mengutip markah penuh bahagian B dan persediaan lengkap menghadapi kertas 1 MPV catering dan penyajian. Seterusnya, perubahan sikap dapat dilihat kerana murid lebih bermotivasi dan tidak takut dengan soalan matematik dalam masakan. Sebagai rumusan, tegasnya, Chef X bukan sekadar buku latihan tetapi rakan strategik murid untuk mencapai markah penuh di bahagian B. Kesimpulannya, dapatan kajian jelas menunjukkan bahawa inovasi Chef X berkesan dan kesemua objektif inovasi telah berjaya dicapai. Cadangan penambahbaikan. Untuk masa hadapan, saya bercadang untuk menambah baik Chef X dengan yang pertama, mewujudkan versi digital agar lebih interaktif. Yang kedua, saya ingin menambah kod QR yang memaparkan video perbezaan hasil masakan yang kompeten dan tidak kompeten sebagai rujukan visual. Sekian sahaja pembentangan inovasi Chef X ciptaan saya, Cikgu Zaila Nur binti Hamdan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.